Seorang bekas peniaga ayam dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Rayuan pada 4 November kerana membunuh seorang makcik janda yang menolak lamarannya. Panel 3 hakim terdiri daripada Hakim Datuk Azmi Arifin, Datuk Nurin Badarudin dan Datuk Meor Hashimi Abdul Hamid membenarkan rayuan pendakwaan untuk mengenakan hukuman mati ke atas Muhammad Nur Hussein Muhammad Saleh. Sehubungan itu, Mahkamah Rayuan membatalkan hukuman terdahulu iaitu hukuman 38 tahun penjara dan 20 sebatan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi pada 8 September 2023. Hakim Datuk Nurin berkata mahkamah mendapati Muhammad Nur Hussein telah merancang dengan teliti pembunuhan wanita itu semata-mata kerana dia bertepuk sebelah tangan atau cintanya tidak berbalas. Kisah ini bermula kira-kira 10 tahun yang lalu. Peniaga ayam yang bernama Muhammad Nur Hussein berusia 32 tahun ketika itu berkenalan dengan makcik janda pembantu kedai yang bernama Hamidah yang berumur 51 tahun ketika itu. Kita tak pasti macam mana perkenalan bermula. Mungkin Hussein berniaga ayam berdekatan dengan tempat Hamidah bekerja sebagai pembantu kedai. Menurut fakta kes, mereka berdua berkawan baik dan sering keluar makan bersama. Tak lama lepas tu, Hussein pun jatuh cinta kepada Makcik Hamidah. Mungkin ramai orang susah nak faham kenapa seorang pemuda yang berumur 30-an boleh jatuh cinta kepada seorang makcik yang berumur 50-an. Tapi pakar psikologi seperti Sigmund Freud menjelaskan antara faktor utama seorang lelaki jatuh cinta kepada wanita yang jauh lebih tua ialah kerana kurang kasih sayang dari ibu semasa kecil. Mungkin ibunya sibuk bekerja sehingga mengabaikan dia ataupun ibunya meninggalkan keluarga untuk berkahwin dengan lelaki lain. Mungkin sebab itu Hussein telah jatuh cinta kepada Makcik Hamidah. Mungkin sebagai ganti kepada kasih ibu yang dia tak pernah dapat. Semasa perbicaraan, didedahkan bahawa Hussein pernah melamar Makcik Hamidah tetapi ditolak dengan baik oleh makcik tu. Makcik tu kata dia berusia 20 tahun lebih tua daripada Hussein dan menganggap dia sebagai anak sahaja. Walaupun agak kecewa dengan penolakan itu, Hussein tak putus asa. Dia terus mendekati Hamidah dengan harapan satu hari Hamidah berubah fikiran. Namun kira-kira 2 bulan sebelum kejadian pembunuhan, itu Hussein mendengar satu berita yang sangat mengejutkan. Dia dengar Hamidah telah bertunang dengan seorang polis tua yang dah pencen. Dia cuba mendapatkan kepastian dari Hamidah. Bila Hamidah mengesahkan dia akan berkahwin dengan polis pencen itu, memang hancurlah hati si Hussein ni. Perasaan cintanya terhadap Hamidah tiba-tiba berubah jadi perasaan benci. Kalau Hussein ni pernah ditinggalkan oleh ibunya ketika kecil, mungkin dia samakan perbuatan Hamidah itu dengan pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh ibunya sendiri. Mungkin dulu waktu kecil dia tak dapat buat apa-apa semasa ditinggal ibu. Tapi sekarang dia adalah seorang dewasa. Dia boleh ambil tindakan. Ketika perbicaraan di mahkamah, perasaan cemburunya ketika itu digambarkan sebagai jika aku tak dapat Hamidah, tiada orang lain boleh dapat dia. Dalam masa 2 bulan sebelum kejadian, Hussein membuat perancangan bagaimana untuk membalas dendam terhadap Hamidah. Pada hari kejadian, Hussein telah memasuki rumah Hamidah pada awal pagi dan menikamnya hingga mati. Dalam perbicaraan dijelaskan tentang bagaimana kejamnya pembunuhan itu. Kemudian Hussein juga cuba membakar bilik tidur Hamidah. Untuk mengelak daripada disyaki, sebelum membunuh Hamidah, Hussein pergi ke kafe cyber untuk lock masuk ke akaun dan lock keluar selepas melakukan jenayah tersebut. Dia rancang supaya rekod lock masuk dan keluar ni sebagai bukti yang dia berada di kafe cyber semasa kejadian itu. Selain itu, Hussein juga mengambil barang berharga milik mangsa dan anak mangsa supaya nampak seperti kes samun. Tapi malangnya, beberapa saksi memberikan keterangan bahawa mereka nampak Hussein ada berhampiran rumah Hamidah semasa kejadian. Mahkamah Tinggi pada 8 September 2023 mendapati Hussein bersalah kerana membunuh Hamidah di sebuah rumah di Taman Datuk Liu Yan Sip Ipoh Perak antara 3 pagi dan 5 pagi pada 13 Mac 2017. Hussein dijatuhi hukuman 38 tahun penjara dan 20 sebatan. Bagaimanapun pihak pendakwa raya telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan supaya hukuman mati dijatuhkan memandangkan jenayah itu sudah dirancang awal dan sangat kejam. Mahkamah
Rayuan bersetuju dengan rayuan tersebut. Pada 4 November 2025, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan pendakwaan untuk mengenakan hukuman mati ke atas Muhammad Nor Hussein Muhammad Saleh. Sehubungan itu, Mahkamah Rayuan membatalkan hukuman terdahulu iaitu hukuman 38 tahun penjara dan 20 sebatan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi pada 8 September 2023. Jadi, nasihat kita kepada sesiapa yang sedang bercinta, kalau orang dah tak nak kat kita, lepaskanlah saja. Walau bagaimana mendalam cinta awak terhadap dia, tak perlu nak paksa, tak akan baik kesudahannya. Sekian, terima kasih. Wassalam.